Pada ayat-ayat macam ni, selalunya kita akan baca kurang tepat kerana kita tak sampai pun makhraj dia. Potongan ayat yang terakhir surah Al-Mulk. Saya bagi kurang 10 saat untuk cuba baca. Boleh? Terima kasih bagi yang mencuba. Okey, jom kita tengok apa yang perlu dititik beratkan. Nampak tak? Pada ayat ni kan ada dua bacaan yang kita namakan sebagai bacaan lin, iaitu bacaan yang lembut. Kat mana? Pada kalimah ra'aitum dan ghawra, iaitu ya yang sukun sebelumnya baris di atas, yang kedua waw sukun sebelumnya baris di atas. Pada ayat-ayat macam ni, selalunya kita akan baca kurang tepat kerana kita tak sampai pun makhraj dia. Ra'aitum ghawra. Sepatutnya kena baca ra'aitum dan juga wawra. Betul-betul menaikkan pangkat tengah lidah pada huruf ya. Ra'aitum. Dan untuk waw mesti betul-betul muncung. Wawra. Baru tepat bacaan lin. Boleh semua?